Baik, motor sendiri pun terkejut. Okey bang, motor dekat depan abang ni. Motor apa ni bang? Di depan saya ni adalah motor Zoomer bike. Nama dia BMW S1000RR. Apa yang membezakan model ni dengan model yang biasa punya? Okey, model yang biasa dia tak ada rim carbon. Yang ini dia datang dengan rim carbon dan color putih sahaja. So yang ini adakah ni yang M package ke bukan? Betul. Ini adalah yang M package tu. Dia datang dengan carbon rim, carbon footrest dan juga yang lain sama sahaja. Oh maknanya yang tu bukan aftermarket lah. Memang dia datang sekali lah maknanya. Betul, betul. Yang ini footrest. Ini pun mahal agak ni. Keras agak harga dia kalau beli asing. Okey bang, so daripada segi modifikasi, apa modifikasi yang dah dibuat pada motor ni? Okey, yang saya dah buat simple saja, tak ada apa yang obvious. First kali dia punya mudguard depan dan juga belakang saya tukar carbon. Lepas tu saya pasang safety kit. Contoh kita ada yang ni axle slider depan dan belakang, frame slider dan juga kita ada bobin. Saya pasang PPF, balut satu motor dan juga saya pasang rapid bike. Dia adalah piggyback device untuk menghilangkan check engine lepas saya pasang yang ni full system Acra. Berapa harga dia tu? Yang ni full system mahal tapi tak semahal Ducati dan juga KTM. Yang ini dalam 11,000 lebih. So daripada segi top speed, berapa laju motor ni boleh pergi? Okey, kalau ikut paper 300 ke atas. Saya pernah top speed dia 290 km sejam. Jadi apa lagi next project untuk motor ni? Ni kot nak tukar yang part-part hitam ni carbon. Yang part hitam ni saya akan tukar carbon, insya-Allah, dengan yang belakang. Overall tak ada apa sangat lah. Saya hanya menunggu masa nak masuk Sepang sahaja. Nak masuk Sepang? Saya nak test lap time saya macam mana dengan motosikal ni. Okey. Berapa harga motosikal ni? Okey, harga motosikal ni kalau retail price lebih kurang 135,000 kalau standard. Kalau flagship macam ini 145,000. Tak silap saya lah, 145,000. Dia mahal sikit berbanding model 2023. Okey, tapi dia datang dengan rim carbon dan juga caliper yang warna biru tu lah. Betul, tapi itu pun 2023 dah ada. Okey. Dia yang beza dia winglet je lah kot. Winglet yang ni lebih besar sikit berbanding yang model sebelum ni. Okey bang, last sekali nak minta abang belanja bunyi sikit bang. Boleh.